So, kalau ada yang tanya, kalau 5 orang nak rumah mana, 10 orang rumah mana, 12 orang rumah mana, 20 orang rumah mana, video ni saya akan explain ataupun saya akan bagi cadangan kepada anda untuk ambil rumah yang mana mengikut kapasiti bilangan penginap keluarga anda. Kalau 10 orang dan nak satu bumbung, saya suggest nak selesa boleh ambil salah satu Villa Seroja, Rafflesia ataupun Kemboja ni. Kalau 20 orang pun boleh juga ambil villa ni salah satu. Untuk villa kita ni maksimum boleh masuk 25 orang tau. Kalau 30 orang, 40 orang macam mana pula? Jangan risau. Untuk bilangan tu boleh campur-campur. Anda boleh pilih sendiri anda nak villa yang mana, ataupun anda nak tambah tiny house pun boleh juga. Tambah melati ataupun tambah teratai. Kalau melati maksimum boleh masuk 5 ke 8 orang. Teratai boleh masuk maksimum 2 ke 5 orang. Kalau ambil semua unit dekat Nusantara Village ni, total kita ada 10 unit bersamaan 20 bilik tau. Boleh masuk berapa? Boleh masuk maksimum 100 hingga 115 orang. So jangan risau, kalau ada family ramai, boleh datang ke Nusantara Village. Kalau dah ramai-ramai datang ke Nusantara Village ni, makannya jangan risau. Kita ada Nusantara Pizza kat sini, order catering dengan kita, nak order ala carte pun tak ada masalah. Okay, jadi cepat-cepat komen family anda berapa orang, untuk saya akan respon dan juga recommend rumah mana yang sesuai untuk family anda. Assalamualaikum.